Skam pelaburan emas koperasi, janji tinggi akhirnya hangus. Kalau ada pelaburan emas, janji dividen 18% setahun. Dengar sini, itu bukan pelaburan, itu perangkap. Masih hanya ingatkah kes koperasi pelaburan emas Makmur Gold? Ini semua scam, habis semua orang kena tipu, ini semua scam. Sehingga kini, tak ada apa tindakan lagi berlaku. Ada mangsa labur puluhan ribu. Ada yang masuk ratusan ribu ringgit. Sampai hari ini, 1 sen pun tak dapat. Modus dia sentiasa sama. Janji dividen 18% setahun. Skim tempahan emas 916. Untung 1-3% sebulan. Guna nama koperasi supaya nampak selamat. Konon pelaburan patuh. Konon berlesen. Bila duit dah masuk, dividen tak dibayar. Untung tak muncul. Alasan makin pelik. Operasi terkendala. Akaun dibukukan. Tunggu audit katanya. Semua alasan, satu pun tak bayar. Lepas tu, datang penyelesaian palsu. Suruh ahli keluar. Batalkan tempahan emas. Janji pulang duit 3-6 bulan. Tempoh habis, duit tak kembali. Mangsa lebih daripada 100 orang. Kerugian cecah jutaan ringgit. Ada yang guna duit pencen. Ada yang habis simpanan hidup. Ini bukan silap mangsa. Ini penipuan teracang. Ingat 4 perkara ni. Emas tak jamin untung bulanan. Pulangan tinggi, risiko tinggi, kemungkinan scam. Nama koperasi bukan makna pelaburan selamat. Untung konsisten tanpa risiko mustahil. Sebelum labur, semak dulu dengan Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security. Semak status koperasi di SKM. Jangan percaya janji manis. Share video ini, jangan biar orang lain jadi mangsa seterusnya.